Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, diminta sidang jemaat sekalian untuk diam dan berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib sedang membaca khutbah, kerana mengutusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang membaca khutbah walaupun ia mengatakan sahabatnya dengan perkataan diam saja sekalipun, maka nescaya luputlah pahala fardu Jumaatnya. Oleh itu marilah kita semua diam, dengar dengan penuh taat. Mudah-mudahan kita semua boleh rahmat dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk hak anak yatim yang perlu dipelihara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak yatim adalah merupakan golongan yang sangat diberikan perhatian di dalam Islam kerana ujian kehidupan yang mereka lalui di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menekankan dalam Al-Quran agar kaum muslimin menjaga kebajikan anak yatim serta tidak menzalimi hak-hak mereka. Mereka yang sengaja memakan atau mengambil harta anak yatim tanpa hak, maka mereka dianggap melakukan dosa besar. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat ke-10 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke dalamnya, api neraka yang menyala-nyala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib pada hari ini ingin mengingatkan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Yang pertama, perbuatan mengambil harta anak yatim secara zalim adalah cabang dari dosa-dosa besar dan ia membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, seolah-olah mereka memasukkan api ke dalam perut mereka sendiri. Betapa besarnya perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap akibat buruk daripada perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan ungkapan yang sangat keras, iaitu ibarat menelan api ke dalam perut, sebagai satu gambaran terhadap azab siksaan yang sangat dahsyat. Pada hari ini terdapat segelintir manusia yang bersikap tamak dan gemar mengambil kesempatan terhadap anak-anak yatim. Ada anak-anak yatim yang dipergunakan oleh kumpulan-kumpulan tertentu untuk mengutip derma, dan ada juga yang diambil bekerja dengan balasan upah yang terlalu kecil. Tidak kurang juga para penjaga yang menggunakan harta pusaka milik anak yatim untuk kepentingan diri sendiri. Seharusnya anak-anak yatim yang kehilangan keluarga ini dilindungi dan dipelihara dengan penuh kasih sayang. Keluarga terdekat mereka seperti datuk atau bapa saudara wajib mengambil tanggungjawab untuk menguruskan kehidupan anak-anak ini. Tetapi akibat iman yang terlalu tipis dan digelapkan dengan bayaran harta, maka ada sebahagian daripada para penjaga yang tewas disebabkan oleh wang ringgit. Mereka yang mencampurkan harta anak-anak yatim dengan harta mereka bagi tujuan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri, maka mereka sebenarnya telah mencampakkan diri mereka ke dalam lembah dosa dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat kedua,
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Yang bermaksud, dan berikanlah kepada anak-anak yatim, yakni yang sudah baligh itu, harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama-sama harta kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, bagi mereka yang diberikan hak untuk menjaga anak yatim, perbuatan memakan harta anak yatim secara zalim boleh menjauhkan mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa keberkatan hidup di dunia ini hanya ada pada mereka yang mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tidak berkat akan membuatkan pemilik harta merasakan kehidupannya kurang sempurna walaupun memiliki harta yang banyak. Orang seperti ini sering dilanda keresahan dan kegelisahan. Jiwanya menjadi tidak tenang dan harta yang dimilikinya tidak pernah mencukupi. Kadangkala hartanya akan dirasakan hilang begitu sahaja atau habis digunakan pada perkara yang sia-sia. Inilah perkara yang paling ditakuti oleh orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memelihara harta anak yatim dengan sebaiknya dan tidak menggunakannya melainkan untuk keperluan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-34, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yakni untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga dia dewasa, yakni serta layak menguruskan hartanya sendiri, dan penuhilah janji, yakni dengan Allah dan dengan manusia. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menegaskan bahawa dosa memakan harta anak yatim tanpa hak adalah sangat besar di sisi Allah, dan ia mampu menjejaskan amal ibadah seseorang ketika di dunia. Walaupun seseorang itu dikenali sebagai seorang yang rajin mendirikan salat, bersedekah serta melakukan amal kebaikan, namun dosa yang terkait dengan perbuatan memakan harta anak yatim secara zalim ini boleh mengheret seseorang itu untuk menerima azab siksa yang tidak terperi di akhirat kelak. Santunilah anak-anak yatim dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga buat mereka yang mengasuh anak yatim dengan amanah dan penuh kasih sayang. Mengasuh anak yatim dengan amanah bermaksud memenuhi keperluan dan nafkah asasnya seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kasih sayang dan lain-lain lagi. Berbahagialah bagi mereka yang menjaga anak yatim dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Di sisi Allah mereka dijanjikan tempat yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di dalam syurga seperti ini. Baginda lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkan sedikit kedua-duanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang dilayan dengan baik dan sempurna, manakala seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang disakiti kerana kezaliman mereka yang menjaganya. Marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-188. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang bermaksud,
Dan janganlah kamu memakan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada para hakim dengan maksud supaya kamu dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya muwaffiqat ta'iin وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبية وإرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بناظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah,
kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan dan kesejahteraan kepada dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris li Syariatik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim wa Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. Kepada Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar, Raja Muda Johor, juga peruka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, wahzulil kafarata wa mutarisayati wal musyrikin, wa kulla man huwa aduwwan lid-din. Allahumma farij humumul muslimin, wa qrid daini 'anil madinin, wa ahsin khalasal masjunin, waj'al هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Suf, istawu sufufakum, lurus rapatkan saf, sila penuhkan ruangan yang masih kosong. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القهط والبلاء والحرم والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا
ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قحار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعون السلام فإن ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالك يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود. والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ولواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك ربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية أبنائك الحارس لشريعتك. Seri paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim wa seri paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahra Sofia. Allahumma ya zal judi wal rahmah
Kami mohon kurniaan dan kerodaan, taufik dan hidayah-Mu kepada Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat raja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.